So, mungkin korang nak tahu kan apa berita baiknya yang mana sedia maklum katanya PMX akan umumkan berita baik ini sempena dengan Aidilfitri. Yang kata havoc-kan cerita ni, okey, banyak berita-berita utusan Cosmo dan sebagainya. Okey, tetapi dari segi konten sebenarnya aku boleh buat kesimpulan dua benda ni je aku rasa boleh menunjukkanlah berita baiknya lah. Okay. Yang pertama, JLC ataupun mana-mana badan kata kerajaan yang lain, kalau kita tengok sekarang ni kan nak musim-musim perayaan kan. So, kalau ikutkan dia ada bagi tahu semua tak boleh buat rumah terbuka lah. Okay, untuk langkah orang kata berjimat cermat. Okay, itu berita baik dia lah. Tak ada rumah terbuka. Okay, sempena dengan Aidilfitri. Dan satu lagi, RON 95. Bila cerita pasal RON 95 ni, harga minyak kan kita ni ada subsidi khas kan. So kalau berikutan dengan situasi sekarang, perang dan sebagainya, of course mungkin akan dijangka naik dan sebagainya. Tetapi berita baiknya benda ini kekal, walaupun berlaku konflik dan sebagainya. Tetapi isu ini aku tak boleh jamin 100%. Aku percaya benda ini akan berubah. Kenyataan ini hanya untuk sempena raya je, Aidilfitri je mungkin. Tetapi kalau isu konflik ini berterusan, mana-mana pun negara of course tak boleh tampung. Bukan Malaysia, jangan nak tunjukkan gah sangat Malaysia boleh tampung. Malaysia of course takkan boleh tampung sampai bila-bila kalau konflik ini berterusan. Of course ada something yang akan berubah. Melainkan kalau kita lihat Asia Barat, isu Asia Barat ni ada memberitahu kalau tak ada sebab Iran ada keluarkan statement kalau tak ada apa-apa berlaku dari segi permintaan mereka ini untuk mengeluarkan orang kata tentera-tentera ataupun base US daripada negara-negara mereka ni, kalau tak ada berlaku maka mereka akan halang orang kata flow ataupun perjalanan supplier minyak ni ke negara masing-masing. Tapi kalau macam mereka ini orang kata ikut apa yang mereka mahu, of course benda ini tak akan terjadilah. Mereka so negara-negara yang tidak terlibat ataupun tak ada base kat Malaysia, ada maksudnya tak ada base US dekat sini, tak ada isu lah pasal benda tu lah. So aku tak tahulah statement ini nak menunjukkan gah tu pengorbanan kerajaan itu sendiri ataupun kalau kita tak meneliti orang kata isu semasa, of course kita akan nampak kita tak ada kaitan pun. Aku rasa tak tahu lah apa kata korang dalam hal ni lah. Tapi itu je lah aku rasa berita yang boleh nak diceritakan lah. Baiknya sempena dengan Aidilfitri. Sebenarnya kalau benda isu ini tak perlu aku cakap untuk nak gah dicerita, keluar announcement kata berita gembira dan sebagainya. Aku rasa Cosmo ni ambil selalu cerita gah dia untuk nak trigger korang tonton dia punya artikel atau baca artikel mereka. Bahaya Cosmo ni memandai daripada itu.